Malaysia, kini bukan sekadar menang, Harimau Malaya sedang naik mengganas di ranking FIFA. Setiap mata makin mendekatkan skuad negara ke kelompok 110 terbaik dunia, dan kemenangan ke atas Nepal semalam, telah mencetuskan lonjakan besar yang bukan ramai jangka. Malaysia kini memintas dua negara Afrika, memberi isyarat jelas, bahawa Harimau Malaya sedang bangkit sebagai kuasa baharu Asia Tenggara. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar keluarga besar channel kita hari ini? Saya nak ajak semua tarik nafas dalam-dalam sebab apa yang berlaku pada skuad Harimau Malaya kali ini memang luar jangkaan, luar biasa, dan jujur saya cakap saya sendiri pun terkejut. Malaysia naik mencana, ya, anda tak salah dengar. Ranking FIFA negara kita tiba-tiba meletup. Harimau Malaya pintas dua negara Afrika, dan ini bukan sekedar berita sukan biasa. Ini satu isyarat bahawa bola sepak Malaysia sedang melalui fase kebangkitan yang kita tunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya. Dalam video kali ini saya nak reaction habis-habisan. Kita nak tengok apa faktor yang menyebabkan peningkatan mengejut ini. Adakah sebab prestasi pemain kita semakin matang atau strategi baru yang coach terapkan mulai menunjukkan hasil? Atau sebenarnya dunia luar baru nak sadar Malaysia bukan lagi. Ranking masa nyata FIFA, Malaysia melonjak lagi, pintas dua negara Afrika. Harimau Malaya terus himpit kelompok 110 dunia. Malaysia terus mencipta gelombang positif dalam ranking masa nyata FIFA, selepas kemenangan tipis tetapi berharga 1-0 ke atas Nepal, dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pada malam penuh debaran itu, skuad bimbingan Peter Klamovski bermula agak perlahan, namun jaringan tepat pada masanya oleh Faisal Halim menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan, sekaligus menghadiahkan 3 mata penting kepada negara, di hadapan 14,243 penyokong setia. Namun, kemenangan ini membawa makna jauh lebih besar daripada sekadar 3 mata. Ia menyumbang campur 6.88 mata ranking, membolehkan Malaysia melonjak ke tangga ke-116 dunia, naik 2 anak tangga dengan sekali perlawanan sahaja. Lebih manis, kedudukan semasa menyaksikan Malaysia kini memintas dua negara Afrika iaitu The Gambia di tangga 117 dunia dan Namibia di tangga 118 dunia. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan konsisten skuad kebangsaan sejak beberapa siri perlawanan tahun ini, sekaligus menghidupkan kembali keyakinan penyokong bahawa Malaysia mampu kembali menjadi antara pasukan terbaik Asia Tenggara. Ujian lebih getir menanti Mac nanti, apabila Harimau Malaya akan berkunjung ke Vietnam bagi aksi terakhir kumpulan F. Pertembungan itu bakal menentukan sama ada Malaysia mampu terus memanjat ranking FIFA dan mungkin menghampiri kedudukan 110 dunia, satu sasaran yang semakin realistik. Baiklah, semua setelah kita teliti, kita analisis, kita ulang tengok dan kita hadam satu persatu, jelas bahawa kenaikan ranking FIFA Malaysia kali ini bukan kebetulan. Ini bukti kerja keras pemain, jurulatih, staf pasukan dan juga sokongan padu penyokong yang tak pernah putus. Pintas dua negara Afrika bukan perkara kecil. Ini bertanda Malaysia mulai dihormati, dan bila Harimau Malaya dihormati, dunia bola sepak akan mula buka mata, mula bagi perhatian, mula sekedar bahawa Malaysia bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah. Saya berharap momentum ini tak berhenti di sini. Semoga FM terus buat pembaharuan, semoga pemain terus fokus, dan semoga kita sebagai penyokong terus bagi sokongan tanpa henti. Kemenangan bukan datang dari padang semata, tapi dari semangat seluruh rakyat Malaysia. Kalau anda rasa bangga dengan pencapaian Harimau Malaya, jangan lupa tinggalkan komen apa harapan anda selepas ini. Adakah kita
kita boleh pecah masuk ranking yang lebih tinggi? Adakah Malaysia sedang menuju zaman kegemilangan baru? Saya nak baca semua pendapat anda. Terima kasih kerana stay sampai hujung video. Terima kasih kerana support channel ini. Jumpa lagi dalam reaction seterusnya. Dan seperti biasa, Harimau Malaya, Malaysia boleh, kita jumpa lagi.